Kalau awak rasa sedih, tak berguna, awak rasa awak bonyok, awak pergilah beli alat makeup. Pakai bedak, pakai lipstick, sikat rambut cantik, pakai minyak wangi. Pergilah menikmati kehidupan, ya. Sebab itu saya pernah tengok dekat satu TikTok, ya. Dia pelajar perubatan, ya. Pelajar perubatan ni kan stres, ya. Ada exam, belajar banyak kan. Dia buat live TikTok. Dia kata saya stres hari ni sebab saya nak exam. Saya dah belajar banyak tapi saya tetap risau. Jadi cara nak hilangkan stres saya ialah saya nak buat TikTok sambil bersolek. Dia pakai bedak, dia pakai lipstick, ya, dia buat itu, dia buat ini. Jadi dia berseronok, happy sebab dia kata antara terapi dia ialah bersolek. Dia tengok muka dia cantik. Dia tengok muka dia berseri. Dia tengok dia punya bulu kening, bulu mata cantik, indah berseri. Dia ceria, dia happy, dia seronok. Jadi buatlah, ya. Apa-apa benda yang awak seronok, happy, yang penting awak tenang, ya, tak mendatangkan masalah dan kemudaratan pada orang lain. Dan awak pula pergi tengok kawan-kawan awak bersolek, pakai cantik, pakai bedak, awak janganlah jealous. Tu cara dia happy, dia seronok, biarlah dia, ya.